Mencuri tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Nasib baiklah si Feng tu sempat guna kuasa dia. Kalau tak tahulah apa jadi. Habis tu, Yaya dan Ying macam mana? Tak tahulah nasib mereka. Last kali kebenaran nampak, mereka jatuh ke sebelah kiri dan kanan kapal angkasa. Macam manalah nasib mereka? Aku tak dapat hubungi diorang. Tapi signal jam diorang masih ada. Kalau masih ada signal, berarti mereka masih okey. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Feng dan Rotoroka. Mana diorang ni? Oh, Feng dan Rotoroka. Macam mana, Feng? Dapat kau pergi depa? Masih tak jawab. Aku harap diorang tak apa-apa. Don't worry, Feng. Sat lagi kita akan sampai kat kampung Rotoroka. Kat sana, bolehlah kita minta bantuan orang kampung untuk cari Ying dan Yaya. Aduh, panas! Kenapa berhenti? Macam pernah tengok je batu ni. Sedara kau ke? Bukanlah. Rasanya kita dah lalu sini tadi. Dah jauh kita jalan. Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Oh, relax, brother, relax. Chill. See? Ada tapak kaki kau batu. Apa kata kita ikut tapak kaki ni? Yalah. Tapak kaki ni... Tapak kaki kita lah! Kita dah susah. We have lost our way in life. Dia buat drama pula dah. Macam mana ni, Feng? Apa kata kita tanya pakcik tu? Pakcik? Hello. Good morning. Excuse me, Uncle. Ya nak? Kamu sesat dia? Macam mana pakcik tahu? Mestilah tahu. Papa tu nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh, memang sah lah. Jadi, sementara mereka pergi cari bantuan, kebenaran tinggal di sini dan cuba hubungi tapak. Tapi, kau tak dapat. Itu yang kebenaran jiru mati je tadi. Sia-sia je kita orang nangis. Sayang juga korang kat kebenaran, ya. Nampaknya sistem komunikasi kapal ni dah rosak lepas terempas tadi. Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf Kapten Papa. Saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Oh, Cobot. Kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Yang lain, ikut aku cari Yaya dan Ying. Tapi nak cari dekat mana? Kalau ikut Kapten Papa, mereka jatuh ke kanan dan kiri dari kawasan ni. Ini apa tu? Alamak, dah mula dah. Apanya dah mula Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini! Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Itu, lihat itu! Medan perang! Boy, tengok tu!
Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, diorang dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Ocong Boy, kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Kupai dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. Masuk medan perang? Kuasa Elemental. Boy, kuasa 2. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost. Kini di pasaran. Mega Boy, Meganite. Salah tu. Sila masukkan kaca pada arah yang betul. Robot Predator. Ayo kita berlari bersama. 50 kad dan setikan dalam set Mechanizer. Blaster. Unlock 56 kad robot dan mod Mechanize dari pack Mechastra. Hero Mechamata. Yes, mau order apa? Teh tarik panas. T-Ice is number 1. Kau betul-betul macam aku. Ha? Marina. Boy Blaze. Serang. Go. Omae wa Nani? Play! Fire api! ice. Mau ice. Berhenti! Hamba, Bobo Boy, sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Terbaru, dapatkan figura Bobo Boy sopan kini di pasaran. Boy, kuasa 2. Jom Kupai, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. Okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Luncuran ais. Cepat lagi. Lontaran cakera api. Boy, kita harus cari jalan masuk dengan cepat. Ada seserumu. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Itu serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Hei! Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Oh, apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi, siapa kau? Aku, Bobo Boy. Siapa itu?
tapok ke? Ya, pakcik. Oh, terima kasihlah sebab jaga keamanan galaksi ni. Hai, kalau tapok tak ada, hura agaknya galaksi ni. Nak sampai sini je lah ya. Jalan pakcik ke sebelah sana. Tapi mana kampung ais batu api tu? Oh, kamu naik bukit tu. Sampai atas nanti akan nampak kampung tu. Terima kasih, pakcik. Jumpa lagi. Oh, depan tu je.